Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan ini, kita banyak belajar banyak perkara. Ilmu dunia, ilmu kerjaya dan juga ilmu untuk masa hadapan. Namun, sudahkah kita benar-benar belajar tentang Allah? Siapakah Tuhan yang kita sujud setiap hari? Siapakah yang beri kita nafas, rezeki dan juga takdir kehidupan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah sebelum beramal, kenalilah sebelum melangkah. Tauhid bukan sekadar satu bab di dalam buku, bahkan ia adalah asas kepada kehidupan kita, asas kepada doa kita, asas kepada seluruh amal ibadah kita. Tanpa tauhid yang sahih, amal boleh menjadi kosong, ibadah boleh hilang rohnya. Kerana iman yang benar, ia tidak dibina dengan sangkaan, tetapi dibina dengan ilmu. Di dalam kelas pengajian ilmu Tauhid Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita akan belajar mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya, memahami konsep keesaannya beserta dalil yang sahih, memperbetulkan kefahaman akidah yang sering disalahfahami, juga mengukuhkan kefahaman akidah berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah secara tersusun dan berperingkat. Sebahagian daripada dalil kepentingan akidah dapat dilihat di dalam hadis Jibril yang mafhumnya apabila Sayyidina Jibril alaihi salam bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, apakah itu iman? Lalu baginda menjelaskan rukun-rukun yang berkaitan dengan iman. Di sini, para ulama mengatakan bahawa pertanyaan tersebut berkaitan dengan asas iman dan akidah. Maka jelaslah bahawa tauhid dan akidah yang sahih menurut Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. InsyaAllah, pada tahun ini Akademi Nashrul Quran akan menganjurkan kelas yang baru, iaitu kelas Tauhid bagi peringkat pemula. Ia disusun khusus untuk peringkat pemula dengan bahasa yang mudah supaya senang difahami. Kita akan mula dengan kitab asas, kemudian beralih ke peringkat seterusnya secara perlahan-lahan. Jom sahabat-sahabat dan ibu-ibu yang berkelapangan bersama saya Ustazah Utairah menyertai kelas pengajian ilmu Tauhid Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, meneguhkan iman dan membimbing hati menuju Allah. Kupasan syarah kitab Matan Sughra pada setiap hari Khamis bermula jam 9 pagi sehingga 10.30 pagi, bertempat di Kompleks Nashrul Quran Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.